Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Puan Hajah Siti Norizah binti Jalil. Saya adalah pengetua di SMK Puteri Seremban. Sangat berdebar-debar sebenarnya. Susah nak tidur malam tadi memikirkan apakah result bagi tahun 2025. Jadi Alhamdulillah hari ini keputusan itu memberikan kabar gembira kepada SMK Puteri dan kami telah mendapat keputusan grade purata sekolah 2.96 iaitu meningkat daripada tahun 2024 yang sebanyak 3.13 sebelum ini. Jadi itu adalah satu pencapaian yang saya rasa amat membanggakanlah bagi sekolah SMK Puteri. Ya, Alhamdulillah mencapai. Kami sasarkan 2.98. Jadi kami capai 2.96. Jadi baik sikit lah kan, 0.2 insyaAllah. Sebagai pengetua, sudah tentulah harapan saya hendak anak-anak murid saya berjaya dengan lebih cemerlang. Jadi jika sebelum ini keputusan grade purata sekolah 3.13, kami melonjak kepada 2.96 dan saya berharap anak-anak bagi tahun 2026 ini akan membuat lonjakan yang lebih baik, mungkin mencapai 2.7. Pesanan saya kepada anak-anak ini, saya ingin mereka merenung kembali apa yang mereka telah lalui di SMK Puteri, bagaimana mereka boleh mencapai pencapaian cemerlang ini, di mana semasa peperiksaan percubaan mereka memang tidak mendapat pencapaian agak cemerlang. Dan kami guru-guru telah membantu, memberi semangat dan saya tengok mereka adalah seorang yang sangat positif. Jadi mereka berusaha bersungguh-sungguh mengikut kata-kata nasihat guru-guru dan akhirnya ramai yang mencapai kejayaan yang tidak dijangkakan oleh mereka sendiri. Dan saya harap semangat itu mereka terus bawa sehingga ke peringkat universiti, kerana untuk berjaya itu bukannya mudah. Kita perlu berusaha bersungguh-sungguh, kita kena yakin, kita kena fokus dan kita kena berkorban beberapa perkara yang mungkin terpaksa kita lakukan. Jadi saya berharap mereka semua berjaya di luar sana dan menjadi orang yang berguna kepada masyarakat. Saya amat berterima kasihlah kepada Yayasan Hasanah kerana telah memberi sokongan kepada 18 orang anak-anak ini dan saya memang dapati ianya amat membantulah kerana ada dalam kalangan mereka yang tidak berkemampuan. Jadi dengan adanya tab itu dan dengan adanya kemudahan internet mereka, jadi mereka dapat belajar tambahan selain daripada apa yang kami laksanakan di sekolah. Jadi terima kasih banyak-banyak dan saya harap semoga usaha yang murni ini diteruskan lagi, kalau bukan di SMK Puteri mungkin di sekolah yang lain.